Kaji lempang. Empat now. Oh kanyo. Tos lah. Tos ke? Ha. Mangak dah ya wow. Matok kita mangak kau. Takah beda pandai mangak ukah. Cik kau tahu ka? Hanjut dekat-dekat. Cik teh dia. Hanjut. Pun hanjut. Dekat-dekat i. Kau tok ma tham neo. Angke kah kabu ko yo magaji mata mo no. Kau kabu mak tiram no. Bele tam dawam telah bau. Tak faham telah blame dah. Ke hai ke tanpa 3 putih. Oh bele kan pudu bau lai. Ni tu. Ha. Ini kum tanya maka apa pertanyaan? Enggak. Ha, je. Kenapa siswa dilarang memakai jilbab waktu pergi ke sekolah? Tu nyan tahu di pulau. Tahu kem-kem le. Nyan jawab fikir le. Nyan pakai IQ dah bet melalui IQ go. Oh je. Bele kan. Tu kokok dah je. Be anjir muka. Oh kau pakai hanjit kan nya. Batu. Mana menurut do? Ha. Pentah. Pantah sang kibar. Jo jelaskan lekah ya. Ha, atuknya hana umpamanya pakai secara IQ. Ha, bet melalui IQ juga harus IQ tau. Kah tingkatnya hai kata mikir kah. Tu dah IQ kah mudah. Loading tu IQ tu tingkat pertanyaannya nanti kata jawab kah. Iban cik kau bet kah? Oh, okey ke hem dah ke kau. Allah punya anak tu mula dah yang wak gede. Orang IQ tu tu lah. Hampahnya ngunji. Pak am tu memang dah yang dah ngunji. Allah Rabbi. Dia boleh dah fikir ke lubeng ah. Bek kan bingang am tumpom lega. Allah. Oh Rabbi. Tu mengan pak lu ya. Lagi ban memikir juga me ampe. Memang fikir gitu. Oi. Kami. Pegang-pegang kan lebih ngutak beram pek-pek ina taki glunyung dia kok-kok lagi. Apuhan pek-pek. Urang bingang dulu. Lah nak pegah, lah tu. Anak can urang ni. Gada yang ni. Bu mangat dah. Jadi je mangat dah. Ai ye. Mangat you. Cakap boleh. Masalah berata kat lebih bambi. Puhan masalah dah yang ngono. Puhan lagi hai. Lah dah tayang pertanyaan lah tu. Map IQ tu tiga man. Si lebih ah. Macam cik. Nyanyi. Kenapa agak menengok cuk tu. Mari mana pegah dah. Makaji ku tayang pengalak ni. Mapu pertanyaan tak beraca dia babakai kai pe pantuk le ni bajalah. Kau tayang mak Ốc mà nàng hát không thử sinh thấy được hoa khá mình hát Apa ngomong? Mak oh kamu kan ke lagi nang pupuk kena le. Tanya lah. Aku tanya mak Haji benar. Kenapa siswa dilarang memakai jilbab waktu pergi ke sekolah? Oh nya ada. Mak Haji benar. Kenapa? Haji, IQ tu hana tu pun. Ha. Bahasa mompet bang ni wah. Nanti aku tanya lagi. Nya pat pertanyaan kan jawab kami tanpa ke mompet ada yang lagi. Yang apa pertanyaan retro wah. Yang aku tanya Mbak Inan kan? Jawab dia. Siswa dilarang pakai jilbab waktu pergi ke sekolah. Tengok bang. Cik. Ada buka-buka yang aku nak pakai. Maka betul ke dia jawab? Tengok pak dengai le ba. Aceh cik. Makaji. Memunyung nyang kat tengok. Pakan tajam aku mau. Bukan aku tu. Angke berarti anak depu jawab. Ke mana? Nyu tai lubeng. Na lubeng. Kakau ko hot le de. Kuan le. You know, kau jawab dulu. Pakan siswa dalam pakai jilbab. Enggak. Masa agam pakai jilbab? Kah mungkin agam pakai jilbab? Kah aku pegah lelon siswi benar. Oh iya siswa. Siswa. Seorang siswa. Ya, emang lubeng bingang. Maka haji hampa haji aku pegah agak menu bacut lah. Lagi hui je. Apa cucu apa lah kena dia je. Betul. Jadi tu apa ni wat so le puno kelang-kelang tak bagi kumpung tedeng. Apa ada hui orang apa mungkin orang apa lewat. Oh Mika. Kumpung lewat nah. Kat kita kai aku kebu dah pegak dia. Yang hui je ni. Nyom rompak ilubeng. Ngah, kau jelaskan bagi dia. Kau jelaskan bagi. Nyon apa kami batang kuat ada. Pepu. Dino kesimpulan ji. Sebetul ji. Siswi yang pakai jilbab. Masa siswa yang pakai jilbab? Ya betul. Jilbab apa? Betul ke pakai? Oh ini apa? Kaplunya bau tu buat muka tu. Sama. Wah ni kahap nam. Sama cik lebih nak pegang. Ayo update. Hang kia.